Prosiding inkuas bagi menyiasat punca kematian remaja berusia 13 tahun, Allahyarham Zara Khairina Mahathir, diteruskan di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu di bawah pemerintahan Koroner Amir Shah Amir Hassan selepas ditangguhkan pada Disember 2025. Kes ini masih dalam proses pengumpulan fakta, keterangan berkaitan dan belum ada keputusan muktamad mengenai punca kematiannya. Semasa sesi pembicaraan, Koroner Amir Shah Amir Hassan mempengerusikan sesi pagi dan tengah hari dengan kehadiran saksi-saksi penting yang dipanggil untuk memberi keterangan. Shaharom Hashim, bekas pengetua SMKA Tun Datu Mustafa, telah dipanggil semula sebagai saksi selepas prosiding ditangguhkan beberapa minggu lalu. Beliau memberi keterangan bahawa tidak pernah melihat kenyataan bertulis 5 pelajar yang telah diambil oleh unit disiplin sekolah berkaitan kejadian malam 15 Julai 2025, malam sebelum Zara ditemui tidak sedarkan diri. Pengetua menjelaskan dokumen itu disimpan dalam fail unit disiplin dan tidak pernah diserahkan kepada beliau atau pihak polis walaupun mengandungi maklumat penting mengenai peristiwa malam tersebut yang menjadi fokus prosiding inkuas. Dalam sesi yang sama, mahkamah mendengar pembentangan sebuah nota bertulis yang baru ditemui dan diserahkan kepada polis oleh seorang pelajar. Nota tersebut mengandungi tulisan yang merujuk kepada Zara dan pernah diserahkan kepada Ketua Warden Asrama. Selepas ia dibacakan, Koroner menangguhkan prosiding seawal jam 4.15 petang bagi membolehkan semua pihak membaca dan memahami dokumen itu serta memastikan tiada bukti lain yang belum dibentangkan. Selain kenyataan pelajar, prosiding juga mencatat pendedahan dokumen dan laporan baharu yang mungkin relevan dengan kes ini. Pengetua serta bekas ketua warden turut menyebut bahawa laporan rasmi tertentu telah dihantar kepada Jabatan Pendidikan melalui aplikasi WhatsApp, manakala warden juga pernah menemui sekeping kertas bertulis oleh seorang pelajar semasa gotong royong. Pengurusan bukti dan dokumentasi menjadi fokus utama prosiding pada hari tersebut. Pengetua sekolah mengakui beliau tidak dimaklumkan mengenai kewujudan kenyataan bertulis pelajar walaupun siasatan dalaman telah dijalankan. Selain itu, pembentangan nota bertulis baharu turut memerlukan perhatian lanjut mahkamah bagi memastikan semua bukti relevan diteliti sepenuhnya. Prosiding kali ini tidak mengeluarkan sebarang keputusan akhir mengenai sebab kematian Zara. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengumpulan fakta, keterangan saksi, siasatan dalaman sekolah dan bukti untuk menentukan punca sebenar. Fokus utama diberikan kepada prosedur pengendalian bukti, termasuk siapa yang mengetahui dokumen, bila ia diketahui, dan bagaimana ia disimpan serta dimaklumkan kepada pihak berkaitan.